Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi untuk video yang kedua ni aku nak ajak tentang cara kita nak buat form dengan menggunakan alert ya, yang kalau nak bagi senang explain kan, bila hampa nak submit form kan dia ada syarat-syarat dia tu kan, macam contoh password kena panjang, 8 patah perkataan kan, ataupun 8 length dia lah, dia punya length dia tu. Okey. Tapi dalam video ni aku akan guna cara JavaScript yang simple. Okay, tak akan guna yang panjang-panjang macam yang orang-orang pro tu buat lah. Okay, InsyaAllah lah aku harap kalau soalan tak minta suruh buat JavaScript yang panjang berjelot kan, you all boleh pakai ni. Okay, so kita akan pakai kod yang sama lah. Macam biasalah kan, macam apa yang aku ajak kemarin. Kalau apa faham, Alhamdulillah lah. Baik, sekarang ni kita nak buat form. Okay, bila kita nak buat form, benda pertama yang you all wajib buat, you all nak buat form apa sekali pun, wajib declare form. Nampak? Kita akan buat dekat page kedua ni ya. Kita akan buat dekat page kedua. Page pertama ni home. Ini kita akan buat dekat page yang kedua. So macam aku ulang balik, you all nak buat apa sekali pun mesti nak buat form. Sama jugalah kalau you all nak buat table. Kalau you all nak buat table, mesti kena declare table lah juga. Okay? So bila you all dah buat form, you all kena ingat actually satu je lah you all kena ingat. Tapi seeloknya you all ingat dua dah lah. Tag name yang pertama, you all kena ingat label. Okay, you all kena ingat tag name label. Satu lagi you all kena ingat tag name input type lah, input type. Okay, yang ni you all wajib ingat. Jadinya label ni dia function dia untuk dia nak berfungsi sebagai header bagi kita punya form. Sekejap lagi aku tunjuk. Tapi yang kita nak fokusnya ni, yang ni input type. Input type yang ni yang nak function ni. Baik, input type. Input type ni adalah di mana kita nak tahu user tu nak letak user input jenis apa. Kalau dia dah banyak, kita ada text kan, kita ada text kan, ataupun contohnya kita ada password kan. Ni salah satunya lah kan. Sebab kalau password dia akan muncul macam ni. Ada yang email. Email tu dia sama je macam text. Tapi kita akan tengok lagi lah. Baik. So kita akan buat yang ni text lah. Sebab kita nak buh nama dulu. Baik. Yang ni pula, yang ni label 4. Yang ni label 4 you all letak apa? Letak ya. Name. Yang ni you all letak name. Yang ni dia akan bertindak sebagai header lah. Nampak? Kita pergi page yang kedua. Nampak? Dia akan bertindak sebagai header bagi form ni. So, kita dah siap dah lah yang ni. Now, aku nak ajar apa cara kita nak buat JavaScript. JavaScript yang mudah. Baik. Untuk kita nak buat JavaScript, kita kena declare dekat sini tag name yang dekat dalam form ni. So, you all buat on submit sama dengan alert. You all ikut hampa ikut form berjaya diisi semicolon. Ingat yang ni dia pakai bahasa programming macam yang kita duk buat tu lah. Kena ada semicolon. Return false. Return.false kot. Return false. Tak apa. Nanti apa-apa nanti aku akan tengok balik lah. Tapi kita akan buat JavaScript dengan yang mudah punya lah, yang versi mudah. Kita tak akan buat yang panjang-panjang berjela punya tu lah. Sebab kalau panjang berjela punya tu susah. Okay, susah tak ada titik rasanya. Return false. Okay, tu ni. Input type text. Okay, yang ni kita dah buat JavaScript kan. Okay, untuk kita nak bagi user isi, maksudnya kita nak suruh user isi lah tanpa dia biar ada kosong tinggal macam ni kan. Nak bagi tunjuk contoh lagi, saya buat input type sama dengan submit. Yang ni pun salah satu elemen input type jugalah. Value you all nak letak apa? Contoh aku letak simpan ataupun nak letak submit macam biasa pun boleh, tak ada masalah. So nanti bila aku pergi page yang kedua, dia akan keluar simpan lah kat sini ya. Baik, kalau aku tekan, contohlah aku run lah kan, aku run okay, dia akan keluar form berjaya diisi sebab kita letak alert tadi tu. Nampak? Yang alert form berjaya diisi. Tapi aku nak user
bagi dia suruh letak isi nama ni, suruh dia letak nama, baru aku boleh simpan. Maksudnya kita nak bagi dia error lah, macam mana. Simple saja. Tapi dekat input text ni kita tambah required saja. Required. So bila kita run balik kan, dia tekan simpan tak boleh. Dia suruh kata please fill out this field. Kita isilah, baru dia akan function. Baik. Itu untuk teks. Katakanlah kan, aku nak buat untuk password pula. Aku nak buat untuk password pula. Kita copy. Kita buat untuk password pula. Password. Yang ni kita letak PW. Yang ni kita teks kata letak password. Sekarang ni aku nak formatkan password ni untuk user letak wajib 8 maksudnya length bagi password tu untuk nak bagi user letak tu adalah 8 patut kataan lah, 8 nombor lah. So caranya kita dekat input type ni kita buat pattern ni yang kita nak formatkan berapa. Okay, so pattern ni you all kena ingat dua jenis bracket yang akan main peranan lah. Firstly, bracket yang jenis kotak ni. Kotak ni adalah untuk elemen-elemen yang user boleh letak. Contohnya kita nak letak semua nombor lah kan. So 0 hingga 9. Yang ni memang standard lah. 0 sampai 9 ni memang dikira standard lah. Semua user, semua programmer pakai. Jadi untuk bracket yang pertamanya kotak bracket kan. Yang keduanya curly bracket. Curly bracket ni adalah password yang di mana user boleh letak. Maksudnya yang user wajib letak lah. Maksudnya macam kalau contoh aku dah setting kat sini 5. So user wajib inputkan password kepanjangan dia adalah 5 nombor ataupun lebih lah. Okay. So contohnya lah kan, kita cuba run. Aku harap tak ada yang salah kot. Kita cuba run lah. So macam biasa kan, salah tak boleh kan. Isi nombor okay, boleh. Okay, yang ni aku setting 5 kan. So kalau aku letak 1, 2, 3 dia tak boleh. Sebab apa? Please match the requested format. 5 lah kan, tak boleh. So kalau aku letak 4, 5 baru boleh. Okay, you all pun boleh buat juga untuk phone number apa semua kan. Jadi ni adalah inline JavaScript lah, basic JavaScript je lah. Hampa boleh tanya lagi ChatGPT untuk yang ni. Okay, tapi ada juga cara yang mudah. Katakanlah kita isi semuanya betul kan. Bila kita tekan simpan je, dia automatic akan reset. So macam ni betul kan. Ini betul kan. Okay, kita nak bila aku tekan simpan ni, kita nak reset. So boleh saja you all tambah dekat JavaScript punya ni, this dot reset yang ni, dan jangan lupa semicolon. So kita tambah, so kita akan pakai 3 lah. On submit, yang ni yang tak kira lah. Alert form jadi isi 1, this dot reset 1, dan return false 1. So bila kita pergi isi form kita letak nama kita letak password kita berdasarkan format yang kita buat, dia akan reset balik. Kalau reset tu tandanya function lah. Kita punya form tu function. Jadi itu sajalah untuk video kali ini tentang basic JavaScript dalam form.